Dan antaranya jaga sembahyang lah. Kerana sembahyang yang sempurna tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang sempurna ni akan menegur kita daripada fahsyak dan munkar. Maknanya dengan sembahyang itu Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan pintu taufik dan hidayah kita, dan kita akan melihat yang munkar itu munkar dan yang baik itu baik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mungkin setakat nampak benda tu munkar tapi tak ada rezeki ijtinabah. Tu yang tak bagi rezeki menjauhi. Tak jadi juga. Jadi nampak dan warzuqna ijtinabah, supaya dia rezeki kita dapat menjauhi perkara-perkara yang kita nampak batil, salah. Dia nak nampak tu hati kita. Hati yang bagaimana yang Allah tak ada buka. Hati yang pernah dilatih dengan kosong dalam sembahyang. Itu kaitan-kaitan dia lah. Keseluruhan. Jadi nak dapat kosong dalam sembahyang, nombor satu, pastikan sembahyang kita itu sah. Sah itu maknanya melalui kita melaksanakan rukun-rukun sembahyang yang betul. Baik. Kita pergi kepada makna pada lagi sikit. Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pemurah lagi maha pengasih. Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yakni hari akhirat. Yaumiddin itu maknanya hari agama. Ad-din itu makna agama. Hari agama, hari akhirat itu hari agama, iaitu hari yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dah menjalankan hukum-hukum berdasarkan kepada hukum-hukum agama. Jadi mana-mana kesalahan atas muka bumi ini yang tidak diselesaikan dengan cara agama akan diselesaikan kembali pada hari akhirat. Maksudnya banyak dah. Kalau orang melakukan jenayah mencuri, maka dia tidak dihukumkan dengan gerak tangan dengan agama. Walaupun dihukum penjara denda, maka kes dia akan berulang lagi di akhirat. Tapi kalau diselesaikan dengan hukum agama, maka akhirat kes dia tak lagi berbangkit. Itu sebagai contoh mudah. Jadi bila berbangkit semula, dia dihukumkan semula. Jadi apa yang dia kena atas dunia ni, semata-mata dia teraniaya lah. Dan orang yang menghukumnya itu ialah orang yang menganiayanya. Dan itulah namakan zalim. Zalim susah dia, tak ada pasal-pasal. Padahal dosa dia tidak diampun dan kesalahannya tidak terhapus, sebab tidak dengan hukum agama. Situ lah. Kaedah dia. Kaedah dia mudah saja. Kenapa dia kata malam yaqul ma Allah fa ulaika hum zalimun. Jadi Allah Taala tu ialah yang menguasai hari agama, iaitu hari pembalasan dan hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah Allah sahaja yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Maka pertolongan kita yang kita minta dengan Allah Ta'ala yang pertama, tunjukkanlah olehmu agar kami jalan yang lurus, yang betul. Tunjuk maka buka kita hati kita. May yuridillahu an yashrah sadrahu bil Islam. May yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu bil Islam. Pada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki memberi hidayah, petunjuk kepada dia, yashrah sadrahu bil Islam, Allah Ta'ala buka pintu hatinya kepada Islam. Itu akan ada pintu. Maknanya dia lihat Islam ni, peraturan syariat itu adalah yang terbaik. Bukan lihat peraturan Islam ini sebagai yang menyusahkan. Ada orang Islam, dia tengok Islam ni menyusahkan. Tu ramai tengok macam tu. Sebab tu tutup Islam tu dia tak buat. Islam tahu pemakaian, ni menyusahkan ni.
sikit tu. Orang Islam yang tengok Islam tu menyusap dia. Tu kerana Allah Ta'ala tak buka pintu hati dia. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang betul, yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitulah jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Siapa dia orang yang telah beri nikmat, yang sebenar-benar nikmat? Dan alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Habiskan. Ya. Jadi orang yang telah beri nikmat yang sebenarnya adalah salih. Turun pada salih itu fasikin. Orang fasik. Tupik daripada salih jadi fasik. Orang fasik ni orang yang tak dapat nikmat